Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Hari ini 2 bulan 7 2025. InsyaAllah seperti yang dimaklumkan sebelum ini, kita akan membuat pembaharuan atas rumah peninggalan arwah ayah. Kita bermula dari fasa mula-mula, fasa pertama, untuk membuat bilik di ruangan serambi sebelah kiri. Barang-barang di atas loteng atau kami panggil peran di kampung ni, ini kita akan buka untuk dijadikan bahan untuk membuat bilik yang disebutkan. InsyaAllah, moga Allah memudahkan segala urusan dan diberkati. Amin, insyaAllah, amin. Ada tetamu ni datang. Setengah. Tunggu jap. Okey, Pak nak naik atas. Pak nak naik atas. Tangga dah dirikan. Okey. Ni tangga ni Pak Lang modified ni. Pak Lang dibentah. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Inilah rupa atas peran. Peran tak banyak tapi boleh tahan lah. Nak kena kemas ni. Okey. Peran ni kita nak buka. Mana-mana barang-barang yang buang, kita buang lah. Mana tak lepaskan, kapet pun dah rosak. Ni sebelah sini kekal macam ni, mungkin kekal macam ni. Sebelah sini akan diturunkan ke paras, turun dalam 2 kaki atau 3 kaki kot, untuk bagi dengan bawah. Okey, insyaAllah doakan Mandak sihat semua. Okey, doakan Mandak dengan Mandak sihat. Moga kerja-kerja kami dapat kami selesaikan, InsyaAllah. Hasilnya setelah punggah barang-barang ke atas, dan proses nak kemas semula lah ni. Ni separuh dah buang ke bawah. Okey. Tu kapet lagi belum turun. Okey. Air dah standby. Vacuum dah ada. Clear atas, baru clear. Wah, baru boleh buka lantai peran, insya-Allah. Alhamdulillah. Setakat ni je lah untuk hari ni. Dapat buat kerja-kerja bersihkan ruangan peran atau loteng atas rumah. Okey. Dan dah clear. Loteng dah clear. Jadi tak dapat buat untuk buka lantai, tak sempat buat hari ni. Badan dah keletihan. Umur dah 60. Rumah pun dah 50 umur. Tak boleh fuas sangat-sangat. Okey, cuma petang ni mungkin nak bakar sampah-sampah yang terhasil dari kerja-kerja hari ni. InsyaAllah, mudah-mudahan dipermudahkan. Amin.